Kalau tanya kopi, tanya musang hukum, ya, kitab dia. Dan kita bertemu ini dia jawab. Maka kalau kopi tai musang tu dia berak, sekira-kira biji kopi itu keras, kalau tanam tumbuh, maka hukum dia mutanajis, dia ternajis. Mana kalau basuh boleh pakai air lagi. Tapi kalau dia dah lembik, dah jadi najis, biji dia dah lembik jadi najis, itu hukum dia najis, tak boleh basuh. Ya, najis tak boleh basuh. Kalau kiamat basuh dah bersih. Kalau mutanajis sah. Dia dua benda. Mutanajisun lain, najisun lain. Najis dia tak boleh basuh. Sampai bila pun tak dibasuh, tak suci. Adapun mutanajis, dia boleh dibasuh. Benda tu bersih tapi kena najis. Baju kita bersih kena najis, maka basuh dia suci lah. Kan? Ayam tonton beli dekat apa? Dekat sembelihan ayam, dengan proses ayam tu. Ayam yang tonton balik tu apa hukum dia? Mutanajis. Balik basuh dia bersih, boleh makan. Hukum dia mutanajis. Sebab apa? Bila dia sembelih dia rebus. Sebelum diputar tu dia rebus. Dia rebus dalam air tu, kita tengok dalam air hitam, air darah. Maka bila dia rebus dalam air darah, hukum ayam tu ialah mutanajisun, mana ternajis. Bukan dia najis, dia ternajis. Bila ternajis dia basuh bersih lah. Kalau dia najis tak boleh. Jadi biji yang dimakan tadi, dia telan biji kopi, berbuang tadi, telan biji kopi, hancur lembik, diambil itu dibuat kopi, itu haram, kita boleh najis. Tapi kalau sekian biji itu keras, kalau tanam hidup balik, dia tak jadi najis, dia mutanajis, tak apa. Itu sajalah. Dia nak tanya lah, tidak membuat kopi biji buang. Biji buang biji apa? Musang. Biji musang. Tanya ni, biji tu keras tak keras? Dia kata keras lah, tak keras mana boleh mesin gitu kan. Ini kalau keras tak apalah. Jadi dia basuh balik bersih. Tak tergamak soal lain. Makan ni geli tai. Jadi dia punya kaedah dia apa? Fa in kana salban, sekiranya biji itu salban, keras. Macam mana nak kira keras? Nak picit nak apa? Ni taswir dia. Bihaisu law zuri'a nabata. Sekira-kira law zuri'a, kalau biji itu ditanam, nabata ditumbuh. Ditumbuh tu mana dia ke? Dia hidup. Kalau dia dah ditahi, kita tumpak dah hidup dah dia. Begitulah. Kalau tertelan biji apa, terpedak kan. Itu keras ni, kalau tanam hidup balik ni. Kita berbasuh balik, kita gebur balik. Boleh makan balik. Itu maknanya dobet dia lau zuri'a nabata. Kalau ditanam, nabata ditumbuh. Maka hukum dia apa? Pamutanajisun, maka dia mutanajis. Apa makna mutanajis? Dia ternajis. Diri dia tak najis, dia ternajis. Baca mutanajisun. Orang kampung disebut muntanajis. Muntah najis. Orang najis ada muntah lah. Bukan muntah najis, mutanajis. Mutanajisun mana ternajis. Bila ternajis, yughsalu, dibasuh, wa yukalu, dan dimakan. Bila dia mutanajis, kita basuh, bersih lah. Bila bersih, makan, tak ada apa. Habis.